Keluarga tidur di dalam kereta diparkir masjid undang sebab. Nah, ya Allah, aku sedih tengok anak kau, ya Allah. Ya Allah ni, sedih tengok anak kau. Dalam ke kan? Dalam ni, kecil-kecil lagi, ya Allah. Sini salah cik. Sebuah keluarga yang tinggal di dalam kereta di Masjid Istana Pasir Pelangi Johor Bahru mengundang sebab ramai. Menerusi perkongsian bos RZ Super di laman TikToknya, dia yang singgah di masjid berkenaan pergi menyapa lelaki tersebut yang duduk di dalam kereta bersama keluarganya. Menurut lelaki itu, dia baru sahaja dihalau dari rumah sewa dan terpaksa tinggal di dalam kereta selama hampir 1 minggu. Tambahnya lagi, dia juga yang merupakan komen kenderaan sedang mencari kerja bagi menampung keperluan seharian mereka sekeluarga. Perkongsian tersebut mengundang sebab yang rata-ratanya bersimpati melihat lelaki itu bersama 4 orang anaknya yang masih kecil terpaksa berteduh di dalam kereta. Teringat zaman dulu, aku ingat aku dah susah, ada lagi orang yang susah. Ya Allah, semoga Allah Taala memudahkan urusan abang ni. Ada tak banyak tapi rezeki anak-anak. Semoga rezeki bang sihat lah. Rezeki anak-anak, ya Allah, aku sedih tengok anak kau, ya Allah. Ya Allah ni, sedih tengok anak kau. Dalam ke kan? Dalam ni, kecil-kecil lagi, ya Allah. Sini salah cik. Dalam kakak. Adik. Tak apa. Dia semangat dia. Semangat. Demi anak-anak semangat. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Kau memang di sini Kereta rosak. Duduk dalam kereta je Dah berapa hari dah? Minggu. Kau pandai bingkil Pandai pomen Okey, siapa yang pandai nak perlukan bingkil kereta, bingkil lori, boleh ambil dia lah. Dia memang perlukan kerja. Dia tinggal di masjid dekat Bakar Batu ni. InsyaAllah. Tunggu kejap nanti saya nak bagi hadiah sikit kat awak. Pada abang tadi. Bantu dia, tak bantu dia segi kewangan, bantu doa dia. Semoga dia dapat kerja, dapat tempat perlindungan yang lebih baik pada anak-anak. Alhamdulillah. Dia duduk di Masjid Pelangi, dekat Bakar Batu. Kalau siapa nak bantu dia, boleh pergi kat sana. Masjid Pelangi Masjid Pelangi. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.